Peluru berpandu Shaheen 3 milik Pakistan menandakan satu perubahan penting dalam lanskap strategi Asia Selatan dengan keupayaan serangan jarak jauh dan kelajuan hypersonik. Sistem ini bukan sekadar senjata ketenteraan tetapi juga mesej geopolitik yang jelas kepada India dan kuasa-kuasa lain. Ia menjadi lambang kesediaan Islamabad untuk memastikan pencegahan strategik yang kukuh dan seimbang dalam menghadapi ancaman serantau. Tiada yang selamat. Shaheen 3 ialah peluru berpandu balistik jarak sederhana 2 peringkat dengan bahan api pepejal dan jarak 2,750 km, membolehkan Pakistan meliputi seluruh India serta sebahagian Timur Tengah. Penggunaan bahan api pepejal memberikan kelebihan pelancaran pantas dan keselamatan operasi lebih tinggi berbanding peluru berpandu cecair. Peluru berpandu ini dipasang pada TELWS 21200 berpacuan 16x16, meningkatkan mobiliti dan menyukarkan pengesanan awal oleh pihak musuh. Pembangunan Shaheen 3 adalah tindak balas langsung terhadap peluru berpandu Agni 3 India bagi menafikan kelebihan strategik Kepulauan Andaman dan Nicobar. Peluru berpandu ini telah melalui beberapa ujian berjaya sejak 2015 hingga 2023, membuktikan kestabilan reka bentuk dan keupayaan operasinya. Pakistan juga merancang untuk membangunkan teknologi MIRV untuk Shaheen 3, membolehkan peluru berpandu membawa pelbagai kepala peledak untuk menyerang beberapa sasaran secara serentak. Kehadiran sistem ini memberi impak besar terhadap keseimbangan strategik serantau. Ia meningkatkan kredibiliti pencegahan Pakistan tetapi pada masa yang sama meningkatkan risiko salah tafsir dan ketidakstabilan strategik di rantau Asia Selatan. Kesimpulan, Shaheen 3 bukan sekadar peluru berpandu tetapi alat strategik yang mengukuhkan kedudukan Pakistan dalam persaingan kuasa serantau. Walaupun ia berfungsi sebagai elemen pencegahan, kewujudannya turut meningkatkan sensitiviti keselamatan dan risiko konflik di Asia Selatan, menjadikan keseimbangan kuasa nuklear lebih rapuh dan mencabar. Sekian, terima kasih.